Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Najah Sagira binti Roman. Pada hari ini 8 September 2022 saya akan menemu ramah Datin Nurmadiah Cik Abbas, antara kumpulan wanita pertama MPSI pada masa itu. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam Najah. Okey, terima kasihlah menerima undangan kami untuk mengadakan temu ramah ni. Syukur alhamdulillah ya. Sebab esok akak nak pergi umrah nasib baiklah dapat kita jumpa hari ini. Okey, Datin, sebagai permulaan boleh tak Datin ceritakan sedikit tentang latar belakang diri dan keluarga? Okey, terima kasih banyak-banyak. Jadi akak nama penuh akak ialah Datin Hajah Cik Nurmadiah binti Haji Cik Abbas ya. Dan akak sekarang ni pun dah berumur 66 tahun lah. Dah lama dah pencen ya. Akak pencen pada tahun 2016 ya. Tapi walaupun bagaimanapun, walaupun akak pencen, akak masih orang kata masih bersama dengan cikgu-cikgu lah, terutama guru-guru GPM Malaysia ya. Dan mereka menggelar akak sebagai Ibu GPM Malaysia ya. Dan akak adalah penasihat bagi pertubuhan GPM Malaysia. Jadi syukur alhamdulillah lah ya. Dan akak amat bertuah lah ya, Allah telah memberi akak orang kata satu kekayaan hati, jiwa ya, bukan hanya kewangan saja tetapi kesenangan, terutamanya jiwa kita lah ya. Dan akak telah pun berkahwin dengan suami akak selama 43 tahun ya, iaitu Brigadier General Datuk Haji Roslan bin Abdul Rashid. Dan syukur alhamdulillah di sinilah akak sekarang berada ya, di Wisma Perwira disebabkan dia ya. Dan akak mempunyai 9 adik-beradik, tetapi akak telah diberi kepada mak saudara ya, di mana dia mempunyai 7 anak lelaki dan akak merupakan anak perempuannya seorang ya. Sebab itulah akak macam orang kata perangai macam lelaki sikit. So akak understand the men more than the ladies because of my 7 brothers ya. Jadi itu semua tu, hidup kita ni macam-macam yang kita hadapi ya, macam-macam cabaran yang kita hadapi, tetapi itu membuatkan kita, jiwa kita lebih cekal ya. Dan syukur alhamdulillah pada 1976 ya, akak telah dapat memasuki ke MPSI. Sebelum itu akak masuk ke UiTM ya. Tetapi UiTM pada masa akak masuk tu dia ada sikit huru-hara ya. Dia ada macam Gestapo dia panggil ya. Huru-hara sikit dan akak pun keluar. Bila akak keluar kat rumah, bapa kata tak payahlah nak masuk kat UiTM, nanti tak ada kerja, siapa pun tak nak. Sebab semua kaki gaduh dia tu. Jadi syukur alhamdulillah akak pun dapat pula tawaran ke MPSI ya. Jadi akak pun pergilah ke MPSI di sana ya. Jadi bila akak di MPSI ya, ianya menjadi satu orang kata perubahan lah yang besar dalam hidup akak, di mana pertama kalilah akak hidup orang kata sendiri ya. Sebab sebelum tu kita ke sekolah ya, daripada rumah. Ini di tempat yang mana kita belum lagi biasa hidup sendiri ya, siapkan pakaian kita sendiri ya, duduk ramai-ramai di dalam dorm ya. Jadi syukur alhamdulillah lah akak sampai ke MPSI juga pada tahun 1976 ya. Alright. Okey, boleh tak Datin ceritakan pada masa belajar di MPSI itu, ada tak terlibat dengan apa-apa aktiviti jawatan sepanjang pengajian di Tanjung Malis? Jadi masa di MPSI itu memanglah akak memang go all out lah. Jadi di situlah akak juga disebabkan orang kata mungkin suka cakap lebih ke, suka berkawan lebih ke, akak telah dipilih untuk menjadi esko lah. Esko kebajikan untuk pelatih perempuan ya. Jadi di situlah akak orang kata menjaga adik-adik dan juga kakak-kakak yang ada yang di MPSI pada masa itu. Akak ialah kumpulan kedua ya di MPSI, puteri yang kedua ya. Dan
kami ada ramai ya, puteri yang kedua ada lebih kurang 300 pelajar perempuan, dan yang untungnya yang lelakinya masa itulah mereka mula cari jodoh. Tu jadi MPSI, Maktab Perguruan, orang kata MPSI, Maktab Pertemuan Suami Isteri. Jadi di situlah orang kata orang kampung mula marah pada kami sebab anak dara mereka dah tak laku. Semua nak cari di dalam maktab ya. Jadi akak menjadi esko, kemudian akak juga orang kata lebih ke acara padang lah, dan akak ialah wanita pertama menjadi pelepas pakai pistol ya untuk acara sukan di MPSI pada masa tu lah. Ya, tu yang glamour habis lah. Ya, kemudian akak main hoki di sana untuk maktab, dan banyak persatuan jugalah akak masuk, dan salah satu persatuan ialah yang persatuan dia panggil, akak pun dah lupa lah persatuan apa, di mana kita pergi kita masuk hutan, kita harui sungai, kita naik bukit, turun bukit ya. Jadi di situlah dia menjadikan akak sebagai seorang cikgu yang kata yang cekal. Nak buat, jadi kita tak gaduh tempat kotor, kita tak gaduh tempat susah, kita tak gaduh tempat tak ada bilik air, macam mana kita nak hidup di dalam hutan ya. Jadi daripada pengalaman inilah bila akak mengajar kan, akak tidak pilih sekolah lagi dah. Akak tak kira, dan akak selalu cari sekolah pendalaman untuk akak mengajar daripada experience daripada MPSI. Dan syukur alhamdulillah dengan aktiviti, dan juga akak memang suka beralat bantu mengajar yang banyak untuk anak murid ya. Dan bila akak buat praktikal, selalunya cikgu-cikgu lain akan meminjamlah akak punya alat bantu mengajar kawan-kawan, dan juga cikgu-cikgu sekolah pun akan tengok cara kita mengajar, dan mereka, dan selalunya guru besar agak kagum lah, dan selalu bagi akak markah yang agak tinggi lah bila akak buat praktikal. Jadi dengan itu jugalah alhamdulillah akak telah dipilih sebagai pelajar terbaik ya bagi tahun 1977 di dalam convocation MPSI pada masa itu. Apa nama, Datin ingat lagi tak siapa kawan-kawan yang selalu bersama dengan Datin semasa MPSI? Ada kawan-kawannya, satu dorm, kami duduk di dorm Sri Lanang ya, blok E ya. Ada Mas Rihah lah, Zalijah ya, Nur Hayati, memang ramai. Dan kami ini grup yang orang kata budak-budak lelaki takutlah sikit lah, sebab kami ni agak agresif sikit ya. Jadi bila kita jalan in a group ya. Lepas tu ha pun in a group ya. Jadi akak rasa persahabatan kami sampai sekarang. Kita ada grup MPSI 76 77 sampai sekarang. Dan kalau ada sahabat kita yang kurang sihat ke apa, kita akan buat lawatan lah, dan sekali-sekala kita buat pertemuan jugalah kat hotel-hotel di Kuala Lumpur ni. Tadi Datin ada beritahu asrama pada masa itu adalah Tun Sri Lanang. Di mana lagi asrama yang menempatkan pelajar perempuan pada masa itu? Pelajar perempuan ambil semua asrama yang lama tu. Asrama yang lama tu yang yang sekarang bukan jadi asrama, dah jadi pejabat rasanya kan. Yang Sri Lanang lah, asrama apa lagi ada? Mushi so all those yang lama-lama tu, dia perempuan ambil semua yang tu. Yang lelaki semua kena duduk luar. The boys got to live outside. Dia orang kena sewa kat luar. Sebab kita ramai perempuan, we have about 300 of us. Tambah pula lagi dengan yang senior yang ada ya. Jadi kan kita ambil semua asrama yang lama. Ya, asrama yang lelaki duduk luar semuanya. Macam ni Datin. Selain daripada kawan-kawan, ingat lagi tak siapa guru-guru yang mengajar pada masa akak dulu ialah cikgu bahasa Inggeris lah, Mr. Reno. Lepas tu ada abang dia rasanya yang masuk Islam lah, Cikgu Rahman ya. Kemudian Mr. Chu, akak juga ahli taekwondo ya. Ahli taekwondo, dapat ambil exam untuk taekwondo hanya untuk red belt black tip.
Kalau ambil lagi satu exam boleh dapat black belt, ya. Jadi tapi sebab itulah daripada situlah akak rasa stamina akak menjadi kuat, ya, dengan taekwondo yang kita ada. Dan juga masa akak di sana juga Tun Mahathir ada datang untuk vocational yang senior. Dan akak sebagai orang taekwondo seorang pegang apa yang panggil tu, yang bunga mangga tu kan, lagi sebelah sahabat akak yang yang silat. Jadi kami perempuan peganglah benda tu, ya, bawa Tun Mahathir ke Dewan Suluh Kandung Budiman tu, dan pengetua akak masa tu ialah Tuan Ismail. Baik sangat orangnya, ya. Dan timbalannya ialah Cikgu Hussein, ya. Datin ingat tak siapa guru yang paling Datin suka? Yang paling akak suka ialah Mr. Reno lah. Mr. Reno, sebab dia yang mempertahankan akak untuk mendapat menjadi orang kata guru pelatih terbaik. Sebab there is a lot of controversial during my time. Sebab lagi satu, because I'm very vocal. Ada pensyarah tidak suka bila kita melawan cakapnya, ya. Salah satu contohnya ialah sebab lepas pukul 11 kita dalam asrama semua kena tutup lampu, ya. Jadi tak boleh pakai torchlight ke apa. Jadi ada pensyarah yang suka naik, yang warden suka naik ke asrama perempuan selepas pukul 11. Dan akak sebagai ahli esko, ya, menjaga perempuan, akak tak sukalah sebab dah pukul 11 ada yang dah tidur. Lepas tu ada yang tidur, kita tahulah cara tidur pun mungkin terselak ke apa kan. Mereka naik. Sebab dia bukan apa. The warden tu memang good intention. Dia takutlah kita menggunakan lilin ke, terbakar ke kan. But that's not the way lah untuk naik ke asrama pada pukul 11 ke pukul 12 untuk melihat terutama asrama perempuan. Lagi satu, bila mereka dengar ada kes apa-apa, mereka masuk ke asrama, kita sedang belajar, masuk asrama dan punggah almari kita, ya, untuk mencari evidence. Itu juga akak orang kata marahlah, ya. Dan memang akak pergi ke bahagian pengurusan menyatakan ketidakkepuasan akak lah terhadap perkara-perkara begitulah, ya. Other than that, memanglah kita AJK ataupun ESCO kita memang work together. So masa akak tu yang lelaki pun kuat bergaduh juga. Masa tu tak tahu, semua semangat nak bergaduh, ya. Makan tak sedap pun dia orang nak bergaduh. Jadi ada hari yang di mana mereka dah buat rancangan, di mana hari tu ialah hari makan pagi ialah roti canai. Jadi mereka dah buat satu pertemuan di mana mereka kata, jom kita akan pergi makan esok jam berapa, semua orang masuk, kemudian kita akan buat roti canai piring. Tak, maknanya dia orang nak masuk, nak ambil roti canai tu, nak buang ke inilah, nak tunjuk kata roti canai tu terbang. Roti canai terbang dia orang nak buat for the day. Nak rosakkan roti canai for the day. Jadi bila kita dengar macam ni, kita work with the ESCO makanan lah. Jadi esoknya bila pergi, tengok-tengok dia bagi mi sup. Okey. Jadi itulah satu caranya kita, walaupun kita berbaik dengan sahabat-sahabat, kita juga menjadi sebagai seorang orang kata telinga, ya, untuk maktab, ya, di mana kita tidak mahu perkara yang tidak elok, tidak cantik berlaku. Jadi kita sama-samalah membantu pengurusan maktab jugalah. Kita tidak go against lah, kita sama-samalah orang kata tolong menolong, ya. Seterusnya, Datin, kalau Datin ingat lagi lah, pada masa itu, Tanjung Malim, saya Tanjung Malim pada masa itu, macam mana keadaan dia, pekan dia? Kami perempuan ni kan tak banyak keluar tau. Kita banyak duduk sebab kita ditempatkan di dalam. Kita tak duduk luar. Ya, akak hanya keluar bila akak buat aktiviti luar. Baru tengok pekan Tanjung Malim. Jadi pekan Tanjung Malim pada masa dulu macam pekan orang kata yang amat peaceful sekali lah, ya. Memang kita sangat suka, ya, sekali-sekala pergi. Dia ada post office dia. Lepas tu kalau macam akak kan being the exco,
Lepas tu orang kata, boleh kata yang tercantik lah kononnya pada masa tu kan. Ramai lah orang berkenan kan. Jadi ada juga yang ADO yang berkenan. Jadi I have the chance lah untuk pergi makan dekat apa ni, dekat bukan kedai makan. Di mana dia ada apa kita panggil, dah lupa lah pula dah. Rumah rehat that kan. Boleh makan dekat Tanjung Malin, di mana makanannya memang sedap. Jadi akak rasa sekarang rumah rehat dia dah tak ada kan? Ada ke tak ada lagi? Ada lagi ya. Lepas tu jadi Sarakat Hub. Oh, okey. Lepas tu kami juga selalu pergi ke Slim River, kan? Sebab selalu ada permainan bola di sana. Jadi kita akan naik bas. Jadi yang kumpulan lelaki juga akan bawa kami untuk jadi cheerleader lah kat sana. Dan kami perempuan juga untuk mendapat duit, orang kata duit untuk poket ya. What we do is that kita ambil upah untuk membasuh baju jersey football, rugby, hoki yang lelaki punya. Dan kami dibayar 20 sen bagi setiap satu helai baju t-shirt. Pada masa dulu 20 sen tu besar tau. Kan dapat banyak pun. Kalau 10 helai baru berapa ringgit je kan. Tapi kita memang sukalah. Sebab kami duduk di dalam asrama ya. Jadi kita boleh basuh kain banyak sama-sama. Kemudian baju tu dah garanti memang tak hilang. Sebab yang lepas diorang main terus kita kutip ya. Jadi tidak ada yang bawa balik lah ya. Itu salah satu orang kata memory lah ya. Membasuh baju-baju di MPSI itu ya. Okay, macam mana dengan pandangan masyarakat pada masa itu dengan pelajar-pelajar MPSI? Akak rasa tak ada masalah. Sebab lagi pun tahulah cikgu orang kata dia pandai bawa diri ya. Lepas tu memang akak tak pernah dengar lah ada masalah dengan masyarakat luar. Dan mereka juga pun seronok sebab dah makin ramai di MPSI dan banyaklah gerai-gerai pun tumbuh di belakang MPSI. Dan kami pun selalulah juga pergi makan mi Maggi lah selalunya ya. Baru harga tak sampai RM1, 80 sen macam tu. Mi Maggi ya, kita minum air 20 sen baru RM1 ya. Sekarang mana dapat dah. Jadi banyaklah gerai-gerai jadi, dan juga dia orang jual lauk sebab mereka tahu kita kadang dah tak orang kata lauk tiap-tiap hari serupa, nak menu dia nak serupa lah tiap-tiap minggu tu kan. Kalau Isnin, ikan memang ikan lah tiap-tiap hari Isnin. Kalau telur memang telur lah hari Selasa. Jadi kita akan beli sikit lah lauk di sana, bawa ke dalam dewan makan untuk makan bersama-sama lah yang dijual oleh penduduk di situ. Lagi satu, bila tidak ada air, kita ada sungai. Kami akan macam anak itik lah ya, pergi ke sungai dan kita akan bagi tahu the boys tak boleh pergi this time to this time, perempuan aja boleh pergi ke sungai. Jadi bila perempuan dah pergi ke sungai, yang lelaki tunggu 2 jam tak habis lagi ya. Sungai apa kat belakang tu Sungai Bernam ya, antara Perak dengan Selangor ya. Jadi selalu air tak ada masa-masa tu. Jadi sungai lah tempat kami pergi mandi ya. Memang seronok sakan lah ya. Sekarang orang tak pergi mandi sungai tu dah. Jarang dah, air dah banyak kan. Pada masa tu, di zaman Datin tu, ingat tak lagi perpustakaan tu berada di mana? Bangunan perpustakaan. Perpustakaan masa tu kita tak berapa ingat perpustakaan. Tak? Sebab kita there is no special place actually perpustakaan tu. It was just orang kata satu bilik yang biasa je, one of the rooms tu kan, dia jadikan perpustakaan, dia letak buku je kan. Tapi banyak buku banyaknya kita pergi beli sendiri dan lepas tu we share. Kita tak guna buku di perpustakaan ya. Dan akak rasa masa tu pun perpustakaan memang hidup segan mati tak mau kot masa tu. Sebab we were not introduced, not like sekarang. Kalau kita pelajar masuk kita ada orientation kan. Masa kami tak ada. We do not know where the library is. Pandai-pandailah pergi cari sendiri. Tahu, yang kita tahu di mana Dewan Panggung Wayang.
Sebab every week dia ada show. Jadi kita pergilah bayar 50 sen untuk tengok panggung wayang tu ya. Lepas tu kita ada dewan untuk kita tu lah, untuk taekwondo, untuk silat kan. And then dewan Rahman Rahman Talib, di mana kita buat pertemuan kita. Lepas tu Dewan Suluh Budiman. Lepas tu Dewan Makan. Library ni tak nampak kat mana. Itulah akak nak cerita pasal library pun tak tak berani lah. Sebab I was not really involved. I was not really interested in library at all during that time. Kita baca apa yang lecturer bagi, itu aja. Lepas tu kita buat alat bantu mengajar pun kita tidak rujuk ke perpustakaan. Kita sama-sama je. Ya. Because we finish most our time in our asrama. Membaca ke, buat alat bantu mengajar ke, semua dekat asrama. We do not have a special place at that time. Yeah. Boleh tak Dato' ceritakan ni, selain daripada ni tadi, apa nama pendidikan, latar belakang pendidikan yang lain yang telah Datin dapat sebelum ni? Ada lagi tak? Yang Datin terima selepas habis di MPSI? Selepas MPSI akak pun terus kahwin lah. Tu askar tu datang dari Minang kan, terus kahwin ya. Akak pun actually masa akak dekat MPSI pun ada jugalah boyfriend kan. Lepas tu ADO pun kenal, ramai yang kenal lah lecturers kan. Maklumlah masa tu kita glamour. Kau tengok gambar memang glamour habis lah. Wanita akhir, Melayu tak akhir kan. Tak tengok sekarang siapa pun tak teringin dah. Jadi lepas akak habis MPSI akak terus kahwin. Dan masa tu akak mengajar di Selekoh Bagan Datuk. Lepas tu dalam tu lepas kahwin tu banyaklah akak mengikut suami ya. Tu yang sampai sekolah 10 sekolah rendah tu. Tu yang akak dah mengajar di Perak Ulu, Perak Selatan, Perak Tengah ya. Lepas tu ke Sabah ya, di Tempasuk Kota Belud Sabah. Lepas tu akak di Johor ya, di Kuala Lumpur ya. Jadi banyak sekolah yang akak dah mengajar. Boleh tengok nanti biodata akak tu. Dan syukur alhamdulillah sebab masa akak convocation di MPSI, akak telah buat satu janji di mana akak akan sambung belajar akak. Dan akak hanya dapat sambung belajar akak masa akak umur 38 tahun. That was the time that I have the chance lah untuk sambung buat degree. Tapi in between tu akak DG 6, lepas tu naik DG 5. Dalam in between tu akak mendapat banyak orang kata anugerah lah ya, APC ya, anugerah khidmat cemerlang. Dan kemudian akak juga mendapat guru pakar ya, bahasa Inggeris ya. Jadi daripada DG 6 akak terus lompat ke DG 5. Kemudian baru akak sambung buat degree sebab masa akak dulu ialah sijil perguruan. Jadi sijil perguruan kita tak boleh masuk universiti. Ya, so akak sambung belajar di IPDA, Institut Perguruan Darul Aman. Baru buat diploma lanjutan. Dan akak tukar bidang daripada bahasa Inggeris, akak tukar ke pusat sumber. Sebab akak tengok ramai sangat kawan akak dah buat TESOL. So akak kata biarlah akak nak tukar lah. Biar tukar. Jadi akak buat diploma lanjutan pusat sumber ya. Kemudian akak sambung ke UiTM. Akak masuk fakulti pengurusan maklumat dan buat sarjana muda pengurusan pusat sumber juga. Ya. Kemudian akak terus sambung lagi buat masters lah pengurusan maklumat. Kemudian sambung lagi buat PhD tapi tak habis. Sebab kan Datuk dah dapat Datuk, akak dah dapat Datin kan. Cukuplah, tak payah doktor lah. Lagipun sebab masa tu akak jauh ya, nak berulang daripada Johor nak pergi ke Shah Alam ya. Jadi akak pun ambil keputusan cukuplah. Tapi tak tahulah, mana tahu dah tua-tua ni kan teringin nak sambung juga kan. Nak juga perkataan DR kat depan tu kan. Sebab benda proposal semua dah ada kan. Hanya nak buat a little bit of kajian. Lepas tu to write out aja ya. Dan juga akak sekarang banyak menulis lah.
dan akak dah tulis lebih kurang 8 buah buku ya. Tapi bukan buku solo, is buku anekdot. Anekdot maknanya kita ada kawan-kawan lain, kita ikut tema dan kita buat juga satu tema untuk diri kita dalam buku tu. So I've already about 8 books lah. Dan daripada 8 buku, lebih 4 buah buku ialah mengenai dengan pusat sumber sekolah. Dan akak banyak juga buku pusat sumber sekolah akak menulis prakata ya. Jadi syukur alhamdulillah lah, akak rasa berkat daripada MPSI inilah ya yang memberi akak semangat ya untuk buat apa yang akak buat sekarang dan jadi apa yang akak jadi sekarang ya. Dan kami baru saja habis kolokium ya, kajian tindakan di Shah Alam. Jadi kalau ikut Facebook akak, memang semua ada maklumat dalam tu ya. Dan juga akak ialah admin untuk dalam grup GPM Malaysia. Nah, dalam situ banyaklah maklumat-maklumat mengenai dengan pusat sumber, kita masuk di dalam tu. Dan lagi satu kita ada itulah Facebook Pertubuhan GPM Malaysia. Selain daripada GPM nanti, apa lagi aktiviti kemasyarakatan lain? Apa lagi aktiviti yang kita buat selepas bersama? Lepas bersara ni akak banyak buat, akak suka pokok-pokok. So I have my kebun komuniti Sungai Bunus. Ya, dia depan dengan library Perpustakaan Negara kita, there is a little sungai. Kau tengok bukan sungai pun, nampak macam parit je kan. So alhamdulillah orang kata DBKL telah memberi kita sedikit tanah ya, di mana kita telah bubuh plot-plot, ada 9 plot di mana diberi kepada PPM, ada Persatuan Perpustakaan Malaysia, di mana yang itulah yang akak jaga ya sebagai ahli. Kemudian kita ada Bernama, kita ada UM, kita ada UIA, kita ada MBBM, kita ada plot Patriot dan plot Chef ya, Chef Liza, and then Chef Wan lagi satu ya. Jadi di situlah, dan di plot PPM ini akak buat banyak on education kita lah. Akak ada Little Free Library. Dan Little Free Library di plot itu juga telah digazetkan Little Free Library di Amerika. So we have dia punya code number dia ya. It's not just kita pasang buat habis macam tu ya. So boleh jalan nanti. Lepas ni nanti boleh pergi ke Little Free Library. Kan? Kau nak jalan nanti, kau nak pergi tengok kan? Jadi dah berapa hari tak pergi, tak tahulah pokok-pokok semua macam mana. Nanti saat lagi we can have a chance to go and have a look at, orang kata kebun di dalam bandar ya. You can see the kebun and then you can see the high scrapers at the end. Cantik dia punya pemandangan. Memang ramai sangat orang suka. Nah. Okey Datin, seterusnya kalau boleh Datin kongsikan pandangan dengan situasi sekarang, pendidikan sekarang, keadaan ekonomi sekarang, politik dan negara kita sekarang. That is very ni ya. Alright, buat macam sekarang dia, akak dapati bahawa cikgu macam akak masih dengan cikgu-cikgu yang muda ya. Akak dapati mereka ni yang rajin tu memang rajin sangat. Ya, macam baru ni akak baru habis lepas kolokium kajian tindakan ya. Akak dapati bahawa cikgu-cikgu kita ni yang mana yang penuh dedikasi tu, dia tak kira masa, dia tak kira waktu, dia tak kira kewangan ya. Dia go all out untuk buat untuk keselesaan anak murid dia. Especially cikgu libraries ni. Because I want the libraries in school orang kata menjadi sebuah pusat jantung di sekolah. That's why I go all out untuk GPM Malaysia ni ya. Guru perpustakaan dan media ni, akak nak ambil hati diorang. Sayangilah pusat sumber tu ya. Sebab pusat sumber bukan hanya satu bilik. The whole school is a pusat sumber. Jadi if you were to go to schools now, dah memang lain dah dia punya konsep pusat sumber sekolah. Ya, terutama yang mana yang dah menang ya. Dia ada dah sudut komik ya, macam-macam sudut yang dia orang buat yang masa dulu kita tak ada. You all should go to schools tau, pergi melawat. Kalah kita punya pusat sumber di institute kita ya. Sebab the teachers sekarang kan they are very creative dah ya. Dan nak kata gaji cikgu kita, saya akak rasa cukup. Ya, dia orang mula pun campur-campur dekat 3,000 4,000 juga. Sebab tu you never find a teacher yang beli kereta second hand.
Habis-habis kodi dia beli Honda. Alright, kalau nak cari makwa kan, cari cikgu. Alright, lepas tu mengenai dengan politik pun actually cikgu kita pun susah jugalah, bukan, mereka pun dalam dilema jugalah. Akak rasa kita jangan kira lah politik, we just do our job, tetapi kita kat sekolah lah, kita tengok lah ya, macam cikgu-cikgu selalu cerita lah, the economy of the parents. Jadi kan cikgu kita banyak menghabiskan duit juga ya, sedekah kepada anak murid dia. Sebab ramai anak murid dia yang di mana ibu bapanya yang kurang kemampuan sekarang, dulu mampu sekarang tak mampu, dan banyak perkara yang mereka tidak dapat sediakan untuk anak mereka. Jadi sebab itulah di sekolah pun mereka cubalah buat apa yang patut, yang mana yang tak patut beli tak payah beli ya, yang mana yang sekolah boleh bagi free dia bagi free ya. Jadi kita kena tolong sama tolong. Kita dah tak boleh harap dah yang ke atas. We have got to help each other. Ya. Jadi kita tak apalah, kita terima yang apa yang ada, dan memanglah akak pun susah hatilah sebab we have our, like myself, I have cucu, ada anak kan. Apa masa depan mereka? Ya, kita nak terbaik untuk mereka ya. Jadi lagi satu, kita nakkan juga pusat sumber sekolah itu menjadi satu tempat di mana murid suka nak lari, nak pergi pagi-pagi, nak pergi ke pusat sumber, dan tak nak lari balik sebab nak ke pusat sumber ya. Sebab itulah pusat sumber sekarang pun dah lain ya, dengan sudut komik dia ya, dengan sudut membaca kat luar, dengan kontainer solarnya ya. Jadi if you were to go to schools kan, kita dapati bahawa cikgu kita dah memang going all out lah ya. Alright. Okey, sebelum kita akhiri, kalau boleh Datin ceritakan situasi di UPSI sekarang kan, dengan zaman masa Datin di APSI pada UPSI, apa perubahan besar yang berlaku? Jadi kan macam akak pun dah berapa kali pergi ke UPSI ya. Satu yang UPSI lama kita, di mana kita memanglah sayang tengok bangunan-bangunan kita tu, dan alhamdulillah lah masih dijaga menjadi warisan. Kemudian ke UPSI baru kita ya, di mana dia agak lapang, panas ya, dan jadi pada masa dulu sebab kita satu tempat ya, lepas tu kita banyak pokok-pokok tau. Jadi kita dapati bahawa pelajar kita, kawan-kawan kita semua, kita akan lepak di bawah-bawah pokok tu. Sekarang kita jarang dah nampak dah. Mana ada kan? Dulu we all ada satu tasik tu, ada sikit tasik, ada taman. We all kata apa tu, siapa lalu apa tu dia punya bridge dia itu jambatan Silaturahim, whatever lah. But then we are always there. Kita selalu get together. Bila petang aja, by pukul 3:30, pukul 4, kita semua kat luar. Kita tak duduk dalam asrama. We get friends. That's how kita buat kawan tau. Di mana kita dapat berbincang. Di situ jugalah dapat boyfriend, girlfriend. Kan? Tapi sekarang akak tengok sunyi aja semuanya tempat. Kan? Dah lain. Lepas tu bila akak pergi ke UPSI baru pun sunyi juga kat sana, dan bukanlah nak kata sebab kita dah campur bangsa asing, bangsa kita semua kan. Baguslah campurannya. Tapi yang kadang cara berpakaian tu pun dah tidak dijaga. Kan? Bila akak lalu kadang tu yang dengan seluar pendeknya, mungkin mereka dari China ke mana kan. Jadi bagi mereka itu dah cara pakaian dia. Lepas tu dia komplot dia je. Tak ada budak Melayu kita, tak ada pun dalam tu, dia saja. Bila akak lalu ke UPSI sanalah, yang UPSI di yang bangunan baru sana ya. So kita harap inilah persahabatan antara guru-guru pelatih, dan sekarang pun dah lain sebab guru pelatih kita dalam otak dia, aku masuk UPSI tak semestinya aku jadi cikgu automatik. Tak? Jadi dia punya orang kata mungkin perasaan dia tu lain sikit. Macam kita dulu, kita dah dalam jiwa, aku keluar nanti aku nak jadi cikgu. Lepas tu kita dah tetapkan, aku nak pergi ke Sabah, aku nak pergi ke Sarawak. Kita dah ada grup dah. Lepas tu kita dah tetapkan, okey aku nak pergi ke negeri aku sendiri, tetapi aku nak ke luar bandar. Kita dah tetapkan dah apa kita nak.
pada masa sekarang mereka tak tahu adakah aku akan diterima menjadi cikgu di sekolah kerajaan, adakah aku akan cari duit sendiri di sekolah lain. Lagi satu yang ada sekarang, mereka menulis pada akak, minta boleh tak tolong hantar dia punya resume untuk tak perlu bayar, dia nak minta beasiswa. Kan pada dulu kami dibagi duit untuk kita belanja, tapi sekarang you got to pay, kan. Lepas tu kena bayar universiti tiap-tiap semester. Lepas tu makan minum pun sendiri, kan. Tak ada lagi payment from the government sebagai sumbangan, orang kata belanja dah tak ada, kan. Jadi itulah jadi lain sikitlah, perasaan cikgu tu pun dah jadi lain sikitlah, ya. Saya pun nak tanya satu benda nanti. Pada masa itu, sistem pengangkutan dia, jalan dan kenderaan untuk pergi ke mana-mana tu, masa tu Datin memang gunakan kenderaan apa? Bas lah. Bas UPSI lah, bas MPSI lah. Bas MPSI yang tak ada aircon tu, yang kita buka tingkap tu, tahu tak? Semua orang nak tingkap sebab nak angin masuk, tahu. Memang kita gunakan. Jadi kita yang buat praktikal tu pun macam akak buat praktikal dekat Ulu Yam, kan, mana jauh juga, tahu. Jadi kita naik bas. Bas pagi-pagi dah bas hantar. Lepas tu petang bas kutip kita balik, ya. Jadi macam kita pergi untuk sukan, semua naik bas. Tak ada guna lain, naik bas semuanya. Kalau tempat yang jauh, maktab akan beli tiket naik train. Katalah kita ada permainan football ke, ataupun ada pertandingan, masyarakat dulu banyak pertandingan drama. Kita pergi ke maktab lain, ke Kelantan ke Melaka ke, kan, kita naik train. Maktab akan beli tiket untuk kita naik train. Lepas tu kita duduk di asrama sana, itu kita balik naik train, and then bas maktab akan ambil kita dari stesen. Jadi semua kemudahan itu diberikan. Sekarang ada bagi lagi macam tu? Ada bas, tapi kenderaan awam tu jarang digunakan. Ya. Kita prefer hantar sendiri. Okey, sebelum kita akhiri, kalau boleh Datin menyatakan hasrat dan harapan kepada semua pelajar dan semua staf di UPSI. Dan kita pun akan menyambut ulang tahun yang ke-100 pada bulan November ni nanti. Mungkin Datin boleh kongsikan dengan semua warga UPSI. Okey, apa harapan akak yang untuk MPSI kita? Akak haraplah di mana, sebab kita dah nyatakan di atas bukit, ya, di dalam komuter UPSI nombor 1. Jadi kita kena orang kata kekalkanlah apa yang kita dah cakap, dan kita orang kata jangan cakap tak seperti bikin, ya. Jadi kita kena nombor 1 lah, ya. Dan kita ialah institut perguruan yang ulung, ya, di mana kita melatih semuanya sebagai untuk menjadi seorang guru. Tak kiralah guru awam ataupun guru swasta. Ya, kita nakkan sesiapa yang menerima mahasiswa kita, ya, yang telah pun habis pengajaran di UPSI, memang kagum dengan orang kita. Ya, jadi akak haraplah yang masuk ke UPSI tu jaga diri, buatlah yang terbaik, ya, bila mula berkhidmat untuk negara kita, ya. Jadi kitalah yang akan orang kata menukar corak pemikiran, cara orang kata nilai-nilai hidup kepada anak-anak yang akan datang, ya. Itu sajalah. Sekian untuk temu ramah kita hari ini. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Datin kerana sudi bertemu dengan kami pada hari ini dan sudi menjadi tetamu kami untuk sesi sejarah lisan pada hari ini. Terima kasih banyak. Akak pun mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua, ya. Dan itulah, ya, jaga diri, jaga sama-sama kita, ya. Alright. Okey, terima kasih.